Nak rebus telur kan, boleh pakai steamer telur daripada Simo ni. Memang sangat best dan senang nak guna tahu. Okey, dia bagi penutup macam ni. Penutup ni kalau kita tutup, wap-wap tu dia akan keluar ikut lubang macam tu. Okey, lepas tu nak masak ni ada dua cara tahu. Yang pertama, korang boleh pakai tray yang macam ni. Yang ni boleh letak telur tu, dia letak elok je 4 biji macam ni. Lepas tu korang letak je dalam ni, korang isi air. Lepas tu korang tekan je dia punya function ni, ada 6 function tahu. Korang boleh pilih nak masak separuh ke nak masak full. Okey, korang boleh pilih P1, P2 ni sampai P6. Lepas tu bila dah bunyi beep kan, korang terus angkat tahu. Contohlah kalau korang masak tu telur masak separuh, bila bunyi beep tu korang terus angkat tahu. Sebab apa? Takut dia jadi masak full. Jadi tak best lah. Korang boleh masak juga telur steam. Okey, pakai yang ni. Yang ni mangkuk besi ni dia bagi SUS 304 memang tak akan berkarat. Okey, korang ambil telur, pecahkan dalam ni. Lepas tu korang letak dulu benda ni. Dan letak yang telur kita pecahkan tadi kan, letak dalam ni. Lepas tu korang boleh tutup. Korang boleh pi yang mana korang nak steam tu kan. Lepas tu tunggu dia punya beep, dah siap, korang dah boleh makan. Okey, lepas tu dia punya betul ni cantik tau. Kalau korang nak masak telur lepas ni hari-hari dah tak ada masalah dah. Tunggu dia punya beep, dah boleh makan. Dapatkan sekarang tahu, harga tengah promo. Link saya dah bagi.